Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat kicap. Nak buat apa, Bik? Nak buat apa? Kuih korang pakai DBKR Char-Kway-Teow. Kicap kuih korang. Okey, Mak. Mula-mula kita panaskan kuali. Masukkan minyak. Panaskan minyak. Masukkan udang dan kerang. Udang dan kerang kita masukkan dulu. Kemudian masukkan telur. Masukkan telur. Kacau sehingga dia kecil kan. Tidak makan. Bila dia dah kecil tu masuk kuih dan sedikit cabai serbuk. Serbuk babas. Masukkan sayur. Dia dah pau agak garing. Masukkan kicap. Kicap ni kita masuk satu sudu sahaja. Kicap DBKR kemudian kita kacau. Kacau hingga masak. Dan siap untuk dijangka. Tengok macam mana opor dia. Jadi opor dia habis dekat dia. Dia memang apa? Sesuai lah untuk nak buat apa? Untuk anak pergi sekolah, pagi-pagi kan nak masak kat suami nak pergi kerja apa semua. Memang cepat dan sedap lah. Tengok kali. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.